Alhamdulillah tuan-tuan. Telur itik. Telur lagi. Kita akan buat telur masin. Jadi tuan-tuan, telur yang kita kutip tadi tuan-tuan kita basuh dulu Kita akan buat telur masin Kita basuh dulu telur ni. Basuh, buang dia punya habuk-habuk, buang segala-gala kotoran yang ada ni. Jadi kita akan buat telur masin, telur itik, telur masin. Kemudian tuan-tuan kita lap Lepas kita basuh kita lap. Kita lap sampai bersih pastikan telur ni tak berlubang ke, tak pecah ke. Kita pastikan betul-betul. Jadi lepas kita lap semua ni, kita bagi kering dulu saat. Garam ni larut dalam air 1 liter air, 500 gram garam kasar. Jadi bila dah larut ni tuan-tuan, kita kena biar bagi sejuk. Sejuk ni kira suhu bilik lah. Jadi jangan duk panas-panas dalam telur ni. Tak lagi masak telur ni. Jadi ni telur yang kita kutip tadi, di luar tadi ni, kita campur sekali dengan yang lain lah. Jadi setelah air ni pun dah sejuk, air garam ni, jadi kita pun akan tuang ke dalam bekas. Bekas ni sampai penuh tuan-tuan, sampai tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan boleh tengok ada serbuk teh saya masukkan. Okey tuan-tuan, dah pun penuh. Jadi kita tudung tudung. Okey. Berapa hari nak simpan ni? Nak peram ni berapa hari? Kita ambil masa dalam tempoh 21 hari ataupun paling cepat 14 hari. Tapi kalau tuan-tuan nak masin, tapi jangan masin sangat lagi darah tinggi. Kalau nak lagi masin, kena sampai 28 hari. Jadi kepada tuan-tuan, selamat mencuba. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan, selamat mencuba untuk buat telur masin sendiri menggunakan air garam ini.